Bolehkah aku tempuhi hidup ni lepas mak bapak aku meninggal? Assalamualaikum Cikgu Ani. Assalamualaikum Cikgu Ani. Okey, kita ada seorang lagi murid baru. Jadi jumlah kelas kita ni makin bertambah. Okey, seramai 40 orang. Cukuplah 40 orang cikgu nak jaga ya. Okey, sekarang cikgu nak murid baru memperkenalkan diri kepada kamu semua. Silakan. Hai, nama saya Adam Asif. Saya daripada sekolah Jalan Kebun. Boleh panggil? Adam. Okey, boleh panggil Adam. Okey, Adam boleh duduk. Adam, sini. Boleh? Semua hadir? Hadir 40 orang ya? Okey, seronok bercuti? Kerja rumah siap? Siap. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, okey, cikgu nak tanya dahulu. Okey, apa yang awak buat pada waktu cuti? Okey. Waktu cuti, awak semua ke mana? Okey, Fikri? Masa cuti, saya pergi ke Indonesia, dekat Bali cikgu. Wow. Saya pergi dekat pantai orang, cantik cikgu. Dan saya pun tengok matahari terbenam, matahari terbit cikgu. Wow, bestnya. Okey, terima kasih Fitri. Okey, Adam, kita tanya murid baru kita hari inilah. Okey, daripada SMK Jalan Kebun. Kebun. Okey, Adam pergi mana Adam? Saya Weh, nanti baju raya kau warna apa tu? Aku pakai maroon kot tahun ni. Kau pakai warna apa? Aku macam nak try warna merah. Tapi by the way, raya ni kau raya mana? Aku raya kat kampung belah mak aku tu. Ya dah. Aku Sadaqallahul azim. Weh Adam, tahun ni kau raya kat mana? Tahun ni aku tak raya mana-mana lah. Baju pun aku tak beli. Assalamualaikum, Adam. Adam. Hai. Adam, ini hadiah daripada aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Raya dan puasa tak pernah lengkap sejak ayah dengan mak tak ada. Tapi at least diorang ada. Segala puji bagi Allah. Kepada kita umat Islam, kita sama-sama telah selesai menjalani ibadah puasa Ramadan selama sebulan. Dan alhamdulillah, kini Syawal menjelma lagi, bergema suara takbir, tanda kemenangan kita sama-sama meraihkan kedatangan Idul Fitri Al-Mubarak. Kepada seluruh warga semesra, salam Idul Fitri, maaf zahir dan batin. Allahu Akbar walillahil hamd. Kami warga semesra ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.